Dia curi sebuah kereta kebal dan mengamuk di atas jalan raya. Tapi apa yang berlaku sebelum itu mungkin lebih tragik. Macam ni cerita dia. Ini Sean Timothy Nelson, seorang bekas tentera Amerika Syarikat. Hidupnya pada awalnya biasa-biasa saja, bekerja sebagai tukang paip dan membangunkan perniagaan sendiri. Hinggalah satu demi satu masalah menimpa. Ven perniagaannya dicuri, rumah tangganya hancur, dia mula terjebak dengan ketagihan alkohol dan metafetamin, dan yang paling tragik, kedua ibu bapanya meninggal dunia akibat kanser. Tekanan hidup itu membuatkan mental Sean mula terganggu. Dia juga mula menunjukkan tingkah laku pelik seperti menggali lubang sedalam 20 kaki di halaman rumahnya. Percaya ada emas di situ walaupun tiada emas langsung. Pada 17 Mei 1995, Sean pergi ke markas tentera California National Guard, di mana sebuah kereta kebal dipamerkan di luar untuk tontonan awam. Pintu masuk markas tentera tidak dikunci dan Sean yang pernah dilatih mengendalikan kereta kebal semasa tentera masuk, hidupkan enjin tanpa kunci dan memandu keluar ke jalan raya. Apa yang berlaku selepas itu memang gila. Selama kira-kira 23 minit, Sean merempuh jalan-jalan San Diego, merosakkan lebih 40 kereta, menumbangkan tiang lampu dan pilih bomba. Tetapi tiada orang awam cedera. Polis cuba mengejar tapi kereta kebal terlalu kuat untuk dihentikan. Kekacauan hanya berakhir bila kereta kebal itu terkandas di divider lebuh raya dan Sean akhirnya ditembak mati oleh polis.